Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita nak baca surat daripada kelas 1C dan 4PA. Cikgu mula dengan ni 4PA ke? Ni 4PA, okey. Cikgu rasa cikgu nak mula dengan 1C dulu. Sebab 1C banyak. Dia orang ramai. 1C ada 36 orang. 4PA 28 je. Okay, ini tu si punya. Tengok ada punya kreatif, ya Allah. Kreatif sangat, sebab tu saya suruh buat surat. Sebab saya nak tengok buat kata akhir dia orang punya kekreatifan. Untuk Cikgu Aiman daripada Aisyah 1C, penolong yang baik hati. Bye Cikgu, semoga jumpa lagi. Bye bye. Terima kasih Aisyah. Nak baca tekan button ni, here. Di situ tekan. Oh, terbuka. Okay. From Aiman to from Ikmal to Cikgu Wan Aiman. Assalamualaikum Cikgu Aiman. Saya ucapkan semoga Cikgu selamat maju jaya di luar nanti. Dan saya ingin minta maaf salah silap saya semasa Cikgu mengajar saya selama 4 bulan. Dan terima kasih kerana mengajar saya. Seterusnya, ada pandai wacana. Bagus. Ini bagus dibuat ringkasan. Seterusnya, saya doakan Cikgu jaga diri baik-baik dan semakin kacak. Amin. Kalau umur Cikgu panjang, kita berjumpa lagi di lain hari. Okey, terima kasih Cikgu. Praktikal paling sempoi. Kita jangan pecah. #Melaka People. Kalau rindu kita orang datang je Melaka. Terima kasih Ikmal. InsyaAllah Cikgu Ikmal pun berjanji tahu. Cikgu Wan Aiman. Tengok tu. Ya Allah, kreatif betul lah budak-budak ni. Cikgu buka tu, Cikgu Wan Aiman. Terima kasih. Ada pintu. Ada pintu. The teachers very very best. Okay. Untuk Cikgu Aiman daripada Aisyah 1C, tolong paling baik. Okay, terima kasih Aisyah. Cikgu baca Assalamualaikum Cikgu Aiman. Oh, ada ni lagi. Tengah-tengah ni dia ada ni pula ni. Poket dia. Ya Allah. Assalamualaikum Cikgu Aiman. Terima kasih sebab jadi Cikgu BM praktikal kami. Jujur saya cakap, dulu BM merasa susah. Tapi bila Cikgu ajar guna cara mudah, buat aktiviti, bagi contoh karangan power, terus saya rasa semangat nak datang ke sekolah. Cikgu tak pernah marah kalau kami tanya banyak kali. Kalau tanya banyak kali ke, kalau tak faham tanya, Cikgu tak marah. Kalau Cikgu marah tu yang bising, kerja tak siap-siap, tak antau-antau, Cikgu marah lah. Okay? Terima kasih sebab buktikan BM ni subjek yang cantik dan berjiwa. Semoga Cikgu sentiasa sihat dan terus memberi inspirasi kepada anak murid. Kami hargai sangat Cikgu. Dah tidur Cikgu. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih, Cak. Tak macam mana buat ni? Ya Allah. Terima kasih. Okay, ada pantun patah sayap burung kenyalang, gugur di dahan, dipukul ribut. Banyak ilmu Cikgu berikan, jasa dikenal sampai ke hujung hayat. Terima kasih. Masih Aisyah tahu? Dah jauh dia rajin. Allah. Terima kasih Cikgu Aiman. Siapa ajar kita 1C? Cikgu nak pergi mana? Bye Cikgu Zafirah. Tengok cantik dia buat. Ya Allah. Assalamualaikum Cikgu Aiman. Bye Cikgu Aiman. Selama Cikgu mengajar saya berasa amat gembira dan seronok. Cikgu mengajar kami sangat menyeronokkan. Cikgu sampai saya punya ujian BM semakin meningkat. Bila Cikgu pergi ke tempat lain, Cikgu jangan lupakan kami tahu. Saya sentiasa ingat Cikgu sampai bila-bila. Saya doakan Cikgu, semoga Cikgu sihat selalu. Doa Cikgu Aiman kuat dan semoga Cikgu berjaya di dunia dan di akhirat. Cikgu jangan lupa kami ya. Kalau Cikgu ada masa, datanglah kelas kami. Ingat saya, akan ingat Cikgu. Cikgu banyak tolong kami. Terima kasih Cikgu Aiman. Pergi ke Kelantan, singgah nasi ulam Cikgu. Menikmati singgah budu. Saya ucapkan terima kasih Cikgu. Kami selalu ingat jasamu. Saya mungkin rindu Cikgu. Terima kasih. Terima kasih Zafirah. Belajar rajin-rajin. Okay. Ya Allah. Ini lukisan-lukisan. Terima kasih Cikgu Aiman. Jangan Cikgu jangan lupakan kami tahu 1C. Okay.
Dengan happy birthday pun ada. Ya Allah. Assalamualaikum cikgu. Terima kasih sebab cikgu sudi mengajar kami dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Saya tahu cikgu cuba mendidik kami sampai berjaya disebabkan cikgu markah ujian saya meningkat. Walaupun kami nakal dan selalu bermain, tapi kami tetap menghargai jasa cikgu. Cikgu jangan lupakan kami tahu. Teruskan semangat cikgu lagi. Saya berasa amat gembira bila cikgu mengajar kami. Akhir sekali, saya berharap kita dapat berjumpa lagi di lain hari. Dan saya doakan cikgu berjaya di dunia dan di akhirat. Amin. Zafirah pun tahu, baca rajin-rajin. Surat untuk Cikgu Aiman from Auni. Berat ni. Oh, cantik. Berat. Ya Allah. Oh, Auni lah kata dia kata ada lampu. Ada lampu guys. Tengok lampu. Cikgu buka lampu. Dia buat sendiri pula ni. Ya Allah, kreatifnya nak cikgu ni. Okay, cikgu baca Bersamamu kenangan manis dan terindah tersimpan selalu dalam hati. Senyuman yang membuatkan ku tenang, sabarmu yang membuatkan ku senang, dan didikanmu yang membuatkan ku tenang. Jasamu tak akan ku lupakan sampai ke dewasa nanti. Terima kasih Cikgu Aiman. Bye. Ni comelnya. Lawa dia buat. Ya Allah. Lepas tu dalam ni ada surat kecil-kecil. Baca cikgu, baca cikgu, buka cikgu, buka cikgu, buka. Hai cikgu, saya Auni. Saya nak cakap terima kasih banyak-banyak sebab mengajar saya dan kawan-kawan saya. Sebab cikgu, saya berani cakap di hadapan orang dan tidak berapa malu seperti dulu. Cikgu mengajar macam mana mendapatkan sesuatu yang kita nak dengan cara berusaha. Saya rasa seronok bila cikgu mengajar saya kerana banyak aktiviti yang menarik untuk murid-murid. Oh gitu je saya nak cakap. Bye. Okey, lagi satu. Saya doakan cikgu berjaya di dunia dan di akhirat. Tu je okey. Dah tak ada lagi satu. Okey, terima kasih Auni. Ya Allah, ni surat ni kecil-kecil ni surat ke apa? Sudah macam mana nak keluarkan ni? Okey. Oh, ada surat. Cikgu jangan lupa kita orang. Lagi. Sedih macam ni. Cikgu kalau stres jangan risau. Nazir ada. Budak ini tengok ni lah ni tissue lesson. Cikgu kalau stres jangan risau. Nazirhan ada. Terima kasih Auni. Ada lagi. Budak Auni ni, ya Allah. Cikgu reda tau kalau ada beruk lagi kat sekolah lain. Tak baik Auni, ya Allah. Auni ni diam-diam membahas orang ni. Ish. Okey, ada lagi. Bye cikgu, semoga berjaya. Bye, terima kasih, amin. Semoga Auni pun dan kawan-kawan pun berjaya dunia akhirat. Ada lagi. Last. Ada 5 dah sekali. Total. #kekal positif. Terima kasih anak-anak saya yang sentiasa positifkan diri anda dan sentiasa membuatkan saya berfikiran positif untuk terus mendidik anda. Terima kasih anak cikgu. Nak kena gulung pula lah ni. Ya Allah, kreatif tengok budak-budak ni. Baguslah, bagus. Sedih je ni. Sedih. Okay, tengok ni. Cikgu tutup lampu dulu Terima kasih ni. Kreatif, ya Allah. Comel. Ya Allah. Tutup terus. Ni ada banyak lampu.
kasih Uni. Cikgu Aiman daripada saya Zahra. Terima kasih cikgu kerana ajar kami membuat kerangan dan banyak lagi. Saya nak bagi cikgu hadiah tapi saya lupa. Jadi saya nak cakap balik, terima kasih cikgu. Tak payah ada hadiah lah, ya Allah. Sama-sama. Saya rasa cikgu lah yang terbaik bagi saya dan kawan-kawan saya. Terima kasih kerana ajar kami. Walaupun kami ada yang tak faham, kami tetap rindu cikgu. Sekian, terima kasih cikgu Aiman. Comel, terima kasih. Zahra 1A. Dia dua orang Zahra. Zahra, Z-A-H-R-A dengan Z-A-H-R-A-A. Ni Qadisah Imut. Tengok ni budak ni, ya Allah. Caca. Comel Caca. Bye cikgu. Bye-bye Caca. Hai cikgu Aiman. Di sini saya je nak cakap yang saya suka bila cikgu masuk kelas. Cikgu lah yang paling ceria dan buat kelas terhibur. Semoga keceriaan itu tidak hilang. Saya tahu kelas 1 cemerlang, memang bising dan buat cikgu marah selalu. Tapi cikgu akan rindu semua tu dan kita orang pun akan rindu cikgu. Terima kasih kerana sudi menerima, mengajar kerenah dan perangai budak-budak kami. Walaupun saya tahu kami bukan murid yang sempurna. Semua orang tak sempurna. Cikgu bukan sekadar guru praktikal, tapi cikgu adalah guru yang terbaik yang hadir dalam hidup kami. Bye-bye cikgu, kami doakan air mata hari ini bertukar menjadi asbab kejayaan yang paling luar biasa untuk cikgu pada masa hadapan. #stay positif. #semoga hidup cikgu ceria. #kami akan rindu cikgu. Ni saya malam tadi sedihnya. Caca ni anak Kak Wah. Kak Wah cikgu seni. Jadi anaknya memang berseni. Cantik dia buat. Terima kasih Caca. Terima kasih banyak-banyak. Comel dia buatnya. Thank you for teaching us. God bless you. God bless you. Tengok comel dia buat. Hai cikgu, just nak cakap yang banyak-banyak cikgu mengajar saya. Dalam banyak-banyak cikgu yang mengajar saya, cikgu lah orang yang kalau mengajar saya tak rasa bosan. Dan apa-apa yang cikgu explain, saya senang nak catch up. You are also a very independent person I ever met, by the way. Oh, you are also a very independent person I've ever met, by the way. Terima kasih sangat-sangat sebab sudi mengajar murid-murid cikgu yang kadang-kadang tak ada adab ni. Once again, thank you, my glorious king. Your kindness shall be repaid. Terima kasih. Tahu lagi ni, ya Allah. Kita tak lama buat dah. Terima kasih tau. Cikgu doakan awak pun terus ceria selalu. Cikgu tahu siapa. Mungkin dalam kelas awak pendiam, kan? Tapi cikgu nampak seni pada setiap hasil tangan awak tu. Pada meja awak, pada buku awak. Terima kasih. Cikgu doakan semoga awak dapat gunakan benda tu untuk kebaikan awak dan orang ramai. Khas untuk cikgu Aiman. Terima kasih cikgu sebab sudah mudah didekati dan sentiasa bergaul dengan kami semua. Sikap cikgu yang ramah dan sporting membuatkan kami rasa selesa dan gembira setiap hari belajar dengan cikgu. Kenangan dengan cikgu akan sentiasa kami semua ingat. Semoga cikgu terus berjaya menjadi seorang yang hebat dan juga selamat maju jaya. Terima kasih. Dari nama juga ni, ya Allah. Terima kasih tau. Surat perpisahan untuk cikgu Aiman. Zahra Nadira. Thank you for everything. I love you cikgu. Ya Allah, tak dilukih. Comel dilukih. Ya Allah. Selamat berpisah cikgu Aiman. Saya doakan cikgu panjang umur, dimurahkan rezeki dan sihat di dunia dan akhirat. Saya nak cerita sikit lah cikgu. Pertama kali cikgu ajar kelas 1 cemerlang, saya takut dengan cikgu sebab saya penakut orangnya. Tapi kena semangat cikgu, saya jadi semangat dan berkeyakinan tinggi. Dari cikgu lah saya jadi faham apa itu keyakinan diri saya. Terima kasih cikgu atas semua ilmu yang dicurahkan pada kami semua. Maafkan saya jika ada buat salah, nakal dan tak fokus. Saya sayang cikgu. Terima kasih. Semua kalangan dan memori kita saya tidak akan pernah lupa. Semua jasa baik cikgu saya hargai. Cikgu ialah cahaya permata untuk kami semua, menyinari hati kami. Selamat berpisah cikgu. You are so cute.
Terima kasih Zahra Nadira. Ya Allah. Untuk Cikgu Aiman, semoga maju jaya Cikgu. Untuk Cikgu, terima kasih sebab mengajar kelas saya dan terima kasih sebab layan saya macam kawan sendiri. Terima kasih Cikgu. Terima kasih Cikgu sebab sudi mengajar saya. Ayan satu cemerlang. Terima kasih Ayan, rajin-rajin InsyaAllah rezeki dapat boleh beliau waktu sekolah Arabi. Terima kasih Cikgu mengajar kita dan minta maaf buat teruk dan seronok Cikgu ajar. Terima kasih Cikgu Umar Zaim. Umar Zaim ni memang pendiam sikit. Okay? Terima kasih Umar. Tapi Cikgu nampak banyak perubahan Umar daripada first time Cikgu masuk dulu kan. Umar pendiam, nak tulis pun malu-malu, takut-takut. Tapi sekarang Alhamdulillah Cikgu nampak Umar dah banyak berubah, banyak perubahan baik. Terima kasih. Okay, rajin-rajin tahu. From Acak, satu cemerlang, keeper sekolah ni. Assalamualaikum Cikgu, semoga Cikgu sentiasa sihat dan menjadi orang yang baik. Maafkan saya kalau buat banyak salah atau degil dalam kelas. Ya Allah, buat Cikgu terasa, maafkan saya. Serong ke Cikgu. Semoga Cikgu sihat selalu dan limpahkan rezeki. Amin. Terima kasih Acak. Dia pakai marker. Cikgu tak nampak nak baca. Ya Allah, beracak ni. Untuk Cikgu Aiman. Budak lelaki biasa. Budak lelaki. Assalamualaikum Cikgu Aiman. Terima kasih dah ajar kita orang. Cikgu sabar ajar kita orang. Saya minta maaf kalau ada banyak salah silap, terkurang ajar kat Cikgu. Beres. Terima kasih daripada W. Oh, Wijaya. Kram. Terima kasih Kram. Baju cinta Kram. Kau jangan nakal-nakal lah Kram. Baju setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Semoga Cikgu sihat selalu dan semoga rezeki Cikgu melimpah ruah. Cikgu sangat kuat untuk menghadapi kelas kami. Ya, Cikgu sangat kuat untuk menghadapi kelas korang. Jazakallah khair. Semoga Allah membalas semua yang kebaikan. Amin. Untuk awak juga tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Aiman. Cikgu tak sangka masa berlalu begitu cepat. Rasa macam cikgu baru je minggu lepas mengajar kelas kami. Cikgu, saya ingin mengucapkan terima kasih atas segala jasa dan pengorbanan Cikgu selama ini. Dan Cikgu tak pernah jemu untuk mengajar dan layan saya. Selama Cikgu mengajar dalam 4 bulan ni, tidak ada kekurangan atau kesilapan yang Cikgu buat walaupun Cikgu cuma praktikal. Banyak kurang Cikgu. Okay, Cikgu cuba baiki, insyaAllah. Tapi Cikgu tetap mengajar kami bersungguh-sungguh. Sebelum Cikgu habis praktikal ni, saya ingin minta maaf jika ada kata-kata atau perbuatan yang mengecewakan Cikgu. Saya akan selalu rindu Cikgu. Cikgu jangan lupa saya tahu. Baik hati. Terima kasih baik. Buka open, tengok belakang. Buka kat belakang. Oh, baik Cikgu Aiman. Oh, sampul. Ya Allah, sampul. Buka. Lepas tu love dia. Mana? Buka. Dalam love. Satu lagi. Assalamualaikum Cikgu Aiman. Saya Rizkin. Saya harap Cikgu berjaya menjadi guru di masa harapan. Saya harap Cikgu dapat jumpa saya lagi. Saya rindu Cikgu. Baik Cikgu. Sorry Cikgu. Budak ni. Terima kasih. Belajar rajin tau. Rajin. Untuk Cikgu Aiman. Terima kasih Cikgu kerana mengajar kelas kami. Saya minta maaf jika ada salah silap atau terkurang ajar dengan Cikgu. Dari Atif Hansen. Cikgu Aiman. Terima kasih Atif. Kau kelas Atif. Jangan nakal-nakal sangat. Okay. For you Cikgu Aiman. Dari Damia. Tengok dulu. Lawa dia buat. Terima kasih telah mengajar kami. Assalamualaikum Cikgu. Tak sangka sekejap je dah bulan 7. Mesti kita orang akan rindu Cikgu. Semoga Cikgu panjang umur dan sihat selalu, dilimpahkan rezeki dan berjaya di dunia akhirat. Amin. Selamat tinggal Cikgu Aiman. Selamat tinggal Dania. Jaga-jaga tahu. Sufi Syahmi bin Hafiz Kaus 1C. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih Cikgu atas segala jasa, tunjuk ajar dan kebaikan yang telah diberikan sepanjang bersama kami. Di samping itu bagus. Saya ingin memohon maaf jika terdapat salah silap dan kenakalan saya semasa di sini.
Halalkan juga segala ilmu yang telah diajar. Semoga cikgu dipermudahkan urusan, dilimpahi keberkatan di tempat baru. Harap kita dapat bertemu lagi pada masa akan datang. Serangkap pantun daripada saya. Tuai padi antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Jasa cikgu tetap kami nampak, jadi kenangan sepanjang zaman. Terima kasih Sofi, belajar jadi tahu. Awak anak yang kuat, tahu macam rajin. Ya Allah, tengok tak dilukis lagi. Jangan cikgu Aiman dilukis. Comel lah diorang ni. Siapa ni? From Hafiz. Assalamualaikum Cikgu Aiman. Ni saya Hafiz. Saya nak ucapkan terima kasih kerana mengajar saya, dan terima kasih kerana membetulkan kesalahan saya dan sentiasa memberi semangat apabila saya rasa lemah. Saya harap cikgu maafkan kesilapan saya. Saya doakan cikgu panjang umur, sihat selalu, dan segala usaha cikgu diberkati Allah Ta'ala. Jangan lupa solat cikgu. Amboi, dia pula nasihatkan aku nama TikTok. Okay, bye-bye Cikgu Aiman. Bye-bye. Terima kasih. Ni untuk Cikgu Aiman. Assalamualaikum Cikgu Aiman. Saya Izlan. Saya mengucapkan terima kasih kerana telah mengajar saya, membetulkan kesilapan saya dan sentiasa memberi semangat apabila saya rasa lemah. Terima kasih cikgu. Semoga cikgu sihat selalu. Terima kasih Cikgu Izlan. Baca rajin, okey? Terima kasih satu si, ya Allah. Terima kasih satu si. Belajar rajin, Cikgu doakan awak semua terus berjaya dunia akhirat, insya-Allah. Belajar rajin. Bye bye.